Masya Allah ibu. Bau ni kan, kalau jiran hidup, confirm dia jengah dari tingkap. Abang ni kau ni kan. Baru je sarapan tadi. Dah lapar balik. Ibu, ada je nak menyakap Abah Abah bukan fikir makan, Abah fikir pahala. Pahala masakan isteri tercinta lah katakan. Dah nak pahala free sangat kan. Meh tolong kupas bawang ni. Ada juga nak tolong isteri ni. Bu, Ya. nak request sikit boleh tak? Nak duka apa tu? Masak rendang? Lah. Belum puasa dah nak raya dah. Yelah, rindu sangat rasa tu. Yelah. Okey, Assalamualaikum semua kepada semua yang masuk dalam live. Hari ni kita kembali lagi dalam rancangan Dapur Tradisional Ibu. Okey, Ibu, hari ni Ibu masak Ibu masak apa Ibu masak lemak cili api sayang. Itulah duk ambil video je. Mai tolong ibu kacau-kacau ni. Siapa juga belajar. Tak boleh lah Ibu. Kuku ni kakak baru buat tau. Tengok ni, cantik tak? Cantik sangat ni. Sebab tu tak boleh nak masak. Zat? Oi Zat. Mai tolong kupas bawang 10 biji ni. Abang kau ni nak rendang pula. Alah, tak boleh lah Bu. Esok Izzat ada presentation. Izzat kena buat yang terbaik ni. Lain kali lah. Please. Tu kakak tu. Hai, ibu juga. Ibu nak tanya, nanti raya siapa nak tolong ibu masak? Kakak rasa Ibu order je lah dari jiran. Tak payahlah masak. Alah. Kita fokus ke rumah je lah Ibu. Abah jadi tukar rasa je lah macam tu. Nak masak ni bukannya susah pun. Kena rajin masuk dapur je. Pandailah korang nanti. InsyaAllah lah Ibu. Nanti kita orang belajar lah. Kakak kan perempuan. Dia lah patut kena belajar. Nanti dia nak kahwin. Tengok tu. Makan pun pakai sudu dengan gapu. Ini. Diam kau. Habis-habis nak gaduh. Ibu, kita pun baru nak puasa. Raya kan lama lagi. Kita fikir lain kali je lah Ibu, sedap sangatlah rendang ni. Nak tambah? Okay. Terima kasih. Tinggal ni je. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Kakak dah balik. Abah buka apa tadi? Dah makan ke? Abah belum makan. Tak ada selera lagi Zati. Okay lah. Kakak masak something jap. Apa benda ni?
je. Ni. Weh. No. Ini abad ke berapa ni, bah? Aku rasa Abah rindukan ibu lah, Dik. Itulah. Tapi Kak, elok lagi ke? Cuba kau buka bau. Jom kita try masak rendang, Dik. Kau tak puasa ke? Ni Kak, cuba tengok. Kat Google cakap 30 minit je masak. Aku tak tahulah, Dik. Ibu masak macam senang je rendang ni. Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? Korang, hey, what's up, guys? Korang, hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? So, semua, hey, what's up, guys? Korang dah, hey, what's up, guys? So, esok weekend lah, tapi semua tak boleh rehat. Izati, resipi tu ada dalam almari dulu. Laci sebelah kanan dalam kotak yang kecil tu. Nanti cari tau. Dik, aku mimpi ibu lah tadi. Almari. Laci kanan. Rupa-rupanya ibu dah prepare semuanya. Cepatlah! Kau ni Kak, elok lah sikit. Jahanam kita abah ni kau. Tak adalah, kita kan nak cepat. Bukan kau kata kau nak renew rotek abah ni ke? Weh, iyalah. Ya Allah. Okay, cak. Sabarlah, aku renew sekarang. Mana ada pejabat pun buka macam ni. Alah, relax lah. Kita kan pun dia renew online. Tengok ni. Bismillah. Let's go. Kedai sana. Hey adik, kenapa lari? Jangan lari, nanti jatuh, susah, sakit. Sorry.
Aduh. Abah, cuba rasa rendang kami buat ni. Sedap. Rendang ni sama lah macam ibu buat. Wish, serius lah sama Abah. Berapa persen? 99%. Iya ke bang? Habis yang 1% tu mana perginya? Yang 1% lagi, air tangan ibu je yang ada. Ha, kau betul lah. Aku dah cakap tadi. Lu memang baik dia man. Abah, dah sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Zati, anak-anak Abah. Abah minta maaf tau. Abah sebenarnya terlalu rindukan ibu kamu. Tak apa bah. Kami pun nak minta maaf juga. Yelah, kalau dari awal kita orang belajar masakan ibu tu, tak ada jadi ni kan. Betul tak Kak? Tak apa. Lepas ni, kita masak sama-sama Betul. Dapur tu bukan milik ibu seorang je. Selamat Hari Raya anak-anak Abah. Selamat Hari Raya Abah. Jom tangkap gambar. Tangkap gambar Okay, ready. Kakak masuk lah. Cepat. Okay. Jom. Sembang semua Senyum. Abah ready Abah? Abah senyum. Abah senyum. Alright. Ready. Ni kalau ada ibu, mesti dia bangga kan? Ilmu dapur bukanlah soal jantina atau generasi, tetapi warisan kasih sayang. Hargailah selagi ada. Cheese.